74. Sekarang kita sudah sampai London King Cross. Ini tempatnya. Kalau kita dari mana-mana kita akan stop di sini. Baik. Right, so kita dah pun sampai dekat London King Cross. So insyaAllah selepas kita sampai ni, kita akan terus menuju ke kita punya tempat tinggal untuk kita letak barang-barang tu semua dulu sebelum kita keluar balik. Dan kita buka puasa nanti dekat area London City Centre. Alright, let's go. Right guys, so tadi kita dah pun sampai dekat King Cross. And then waktu kita orang sampai tadi ada problem sikit. So kita orang punya booking accommodation tu orang cancel last minute sebab ada masalah elektrik tu semua. And then kita orang pun dah settle booking baru. So sekarang kita on the way nak ke rumah yang baru kita booking tadi. So sekarang lagi 5 minit sampai. Kita aku share dengan korang. Alright, let's go. Oi, mana tak? Ke Bazar Ramadan ya. Bazar Ramadan. Ha. Alright, so kita dah pun sampai. So tadi kita daripada Embankment belah sana. So sekarang ni kita nak jalan menghala ke Westminster area sana. Through it all, I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here. Sini kak, kakak bergambar kak? Alright, so sekarang kita dah pun berada di South Kensington. Alright, so tadi kita dah jalan dekat area Embankment. And then lepas tu kita pusing ke naik balik train dari Westminster. So sekarang kita nak on the way nak ke National
National History Museum of UK lah. So let's go. So kita dah sampai National History Museum. Okay, so ni dah dia. And then tapi kita dah lambat dah ni. Sekarang pukul 5.10 minit. Tapi tutupnya pukul 5.50. Tapi harapnya kita try masuk tengok macam mana, boleh ke tak. Dah tutup dah. Dah tutup dah. Wow. Boleh jatuh. Alright, so kita dah sampai dekat Tok Din Flavors of Malaysia. Dah, cari. Kita ada dekat Piccadilly. Kita nak pergi mana ni sebenarnya? Nak pergi Chinatown. Lamanya pergi. Ni tengok depan cantik. Alright, inilah dia yang kalau ikutkan yang hari tu kita tengok kat Twitter waktu ni lah. Kalau korang tengok video ni, waktu ni dah tak viral lah kot. Tapi sebelum ni, inilah dia Ramadan Karim. Sekarang kita kat mana? Ni dipanggil sebagai Chinatown. Kat sini lah orang nak makan snacks ke apa benda ke untuk bawa balik rumah. So kita sekarang ni tengah cari snack untuk sahur. Cantik, let's go. Main Switch Bites. Makan. Bismillah. Tu. Bismillah. Cantik. Jangan judge dia punya image macam ni walaupun jenis sedap. One bite. Bagi bagi juga kan. Wow.
tak ada dekat Malaysia. Tu ya. You want to sit with me? Sit together. Okay, mana buat? Abang duduk depan tu.